App ni boleh detect kalau tempat tu hujan. Kita tengah makan tadi di rumah hujan. So saya nak ride ni hujan. Okay, kita ada roti canai telur dengan kosong. Kuah kari. Sedap dia canai dia, korang try. Nasi lemak kerang, the best seller. Okay, kita dah habis makan. So, kita orang nak pergi balik. So, dia macam last minute plan. Kita orang nak pergi lagi keluar pula dengan Abanan. So, dia orang pergi servis motor. Kita orang balik siap-siap. Kita semua. Lepas tu kita jumpa semula. New motor. Hello guys, welcome back lagi kan. Biarlah, welcome back banyak kali pun tak apa kan. So, tadi kita dah habis breakfast. Sekarang kita orang dah siap-siap. Dah mandi. Dah kemas barang pun semualah. Sebab barang pun, sebab kita nak pasang box. So kita kena balik tadi. Kena siap lah juga kan. Lepas tu Tengah tunggu Kak Nuris dengan Hanan siap, diorang servis diorang punya motor kat belakang ni je. Lepas tu kita akan pergi ke Kluang. This is our first ride together. Sebab Abang dia baru beli motor dia baru sampai masa raya hari tu, raya ke berapa tak, baru sampai. Baru keluar lah kan. Lepas tu okay, rasa macam dah siap. Sebab dia dah show. Okay. Sekejap. UiTM ke UTM? Diorang dekat Shell isi minyak. So sebab ni tengah berak. Kau tak kata nak gerak tadi. Tunggu jap. Okay, so kita dah gerak. Kita orang dah sampai dekat KV apa? KV Kluang. Tak tahu KV apa, tapi kat Kluang lah KV tu. Sebab kita nak jumpa Puteri dulu, hantar barang. After that kita akan pergi ke Real Coffee mungkin. Tapi bukan dekat Kota Masai, kali ni dekat Kluang. The Real Kluang. The Real Coffee. Panas. So di akhir kita tengah tunggu Anan dengan Kak Nuris. Diorang pergi beli something, tak tahu mungkin nak tambah kot untuk Puteri. Apa kotor tu. Dia charge tapi tak masuk-masuk, pelik. Okay, this is Nunu punya bag tau. Korang kalau pergi ride, korang kena guna bag Nunu ni. Apa kena mengena dengan bag Nunu? Sebab apa kena mengena? Sebab kan, okay, bag ni kita pakai time ride, tak simpan pun dalam box. So kalau hujan, air tak masuk dalam bag ni.
Dia tahan, kira dia tahan lah, tahan adventure. Okay, kau tahu tak? Kau tahu tak? Pergi Kedah pun, daripada JB Kedah kan, bag ni sangkut dekat, kira sling lah. Sling bag ni dekat badan. See? Air tak masuk. Sebab dia ni tau, dia punya text macam ni. So macam, okay, korang boleh pergi beli dekat Nunu. Murah pun murah. Dia macam copy paste, tak ada copy paste. Design dia macam brick tapi bukan brick, okay? This is a Nunu. Tadi masuk saya Padanggang kan. Ni rompeng. Ada kat sini tau. Ada nanti. Ni dah terbuat. Ni nanti nak belok sini. Ni kita terus gini je. Oh ya nak. Ni roti pasta food. Nama lagi ni dah. So, this is Roti plain. Ada punya coklat dalam tu butterscotch. I love KVK. KVK is College Vocational Keluang. Okay, kita dah habis jumpa dengan mereka, dengan Putri. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan kita ke Keluang. Real Coffee lah. Kali ni dia punya panas tu lain macam sebab sekarang pukul 1. Apa ni? Tengah hari kita orang pergi ride. Tengah hari yang keluar. Biasa keluar pagi, keluar malam kan. Ni keluar tengah hari. Dia punya panas super hot. So hot. Apa yang bawa kolam? Kita berhenti kat masjid jap nak solat subuh. So kita nak pergi lunch. Newcomer. So, dah siap. Kita akan teruskan perjalanan ke kedai makan bawah kolong. Kita dah sampai dekat bawah kolong. First time here with mereka. Nak parking bawah tu siut. Tak relax nak parking depan kedai punya ni signboard. Kita nak tengok apa yang menarik kat sini. Kat sini pun dia ada roti bakar kat sini. Kat sini ada makanan cedok-cedok. So kita orang baru habis breakfast, so kita orang share je. Kita ambil daging salai dengan terong. This one. Kicap sikit. Yes, dah. Yes, this is wajib. Share. Nak ni satu. Satu. Yes. Wow. Kalau macam tak nak. Ni kot. Ni apa? Oh, kasih dia orang punya ni ada. Saya ni ada. Ini sambal. Dia ada banyak sambal, nampak tu. Like a lot. Ni tunjuk dulu ke tunggu dulu? Tunjuk dulu. Oh, belacan dia warna hijau guys. Kita akan letak sikit. Dan so kita orang nak bayar. Teh ais.
TO lah, TO. Tewas. ABC satu. So air tu confirm tu. So 51. Okay, air kena ambil kat sebelah sana. ABC kena order kat depannya. Okay. Terima kasih. This is our banker. Terima kasih. Kita ambil ni. Ikan bakar. Sama juga dengan sup. Okay. Buruknya muka tak kepit. So kita akan teruskan ke next destination kita dekat Bukit Segenting. Tak tahulah, dia macam tempat menarik. So kita akan pergi ke sana. Wow, lepas. Finally kita dah sampai dekat. Cuba tengok balik video tu. Yes, kalau korang nak mancing pun you guys boleh datang sini ya. Kat ni. Banyak gila orang pacak. Bawah tu pun ada juga. Macam wah. Ni pun baru nak cacak lah. Kalau nak bawa anak-anak pun boleh. Nampak tak? Dia tu macam tempat main. Apa tak nama dia? Ya, beku. Ha? Sawi akhir. Lah. Lah ni je. Bawa pedas je. Pagi ni tu ah. Tak boleh masuk. Rupanya ni je punya lah orang. Tapi tak nampak. Ya kan nampak view. Rupanya tak dapat atas ni. So ni lah rumah api tu. Aunty dengan uncle tadi hike terus kuat lagi dia. Hiking. Naik pakai tongkat. Sampai lah. Ada hiking. Aduh. Dah. Mana? Dia orang tengah tengok gambar. Lalu view dia so cantik. Kejap kita nak pergi tanya orang macam mana nak pergi dekat sini. Kejap. So tempat yang kita nak pergi tu sebenarnya dia tak wujud. Dia bukan kat Johor. Dia kat tempat lain. So kita orang kena tipu. Tapi atas cantik lah kalau tengok view sunset kan. Nampak. Syurga sini kawasan ni banyak pokok. Terlalu banyak pokok antik. So macam tak nampak sangat view kat bawah tu. Nampak sikit je lah. So far so cantik. So dekat atas ni tak ada apa-apa. Dia macam view pun tak nampak. So kita akan teruskan perjalanan ke Cherry. Nak kopi-kopi kat sana. Look at that. Ini like dia extreme daripada genting. Dia daripada Cameron. Dari tu. Tapi dia perintik saja.
dekat, kita kat mana ni? Kat Kupang kot. Kat Pontian. Kita orang berhenti dekat Skogama. Nak ngopi-ngopi je kat Skogama. Skogama. Nah, kalau korang orang Johor, kau tahu lah Skogama tu apa. Tu. Dia kan Skogama. Ni dekat tu. So, kita dekat sini. Okay lah, dia punya vibe macam nice lah juga. Di dalam. Di sini? Ya, di sini. Ni 2 orang. Sini. Oh, belakang pun ada. Makanan kita dah sampai. Chicken chop. Ini roti butter kaya, roti telur goyang, matcha, teh ais, kopi. Okay, ni kat luar. Kat luar dorang ada 3. Ada still ada sate semua tu. Okay. Kita orang dah habis makan. Dah habis ngopi-ngopi. Tak ada ngopi sangat pun. So, dah habis. Kita nak on the way balik rumah. Balik. Back home. Mereka balik rumah, kita pun balik rumah. Dia tunjang. Bukan. Okay, senyum.